Spain versus anak FIFA. Spain tampil ke final kali ini dengan lebih confident dan juga konsisten, yang mana diorang baru bolos satu je daripada sepanjang perlawanan World Cup. Nak compare dengan pasukan Argentina, dengan Mesir je dah 2 gol bolos. Macam game-game sebelum ni, Argentina banyak comeback dekat hujung-hujung perlawanan bila mana pasukan lawan punya defensive line dah mula rapuh. Tapi untuk pasukan Spain, diorang lebih kompos dan juga konsisten dekat bahagian pertahanan, yang mana taktikal Argentina ni mungkin tak berkesan pun dekat Spain. Unai Simon untuk World Cup kali ini sangat-sangat perform, banyak buat save-save penting untuk pasukan Spain dan juga pertahanan yang sangat solid, membuatkan mungkin Messi dan juga rakan-rakan sekutunya tak dapat untuk membolosi Spain hari ini. Aku memang berharap sangat yang pasukan Spain ni mampu nak tewaskan anak FIFA ni. Biar senyap sikit dunia tu So, aku nak dengar dari fan-fan Argentina je. Berapa korang punya prediction untuk game nanti? Cuba komen lah.